300 kilogram emas akan dibawa masuk ke Malaysia. Ini adalah berita semalam di mana Public Gold menandatangani perjanjian membeli emas 300 kilogram emas, bukan dari kilang yang biasa-biasa tapi dari Kyrgyzaltyn, syarikat milik penuh Kerajaan Kyrgyz Republic. Kilang ini menghasilkan 80% emas daripada negara Kyrgyz Republic. Bukan setakat besar, tetapi kilang ini diiktiraf LBMA sejak tahun 1999. Bukan semua kilang emas akan mendapat status ini. Dalam kenyataan, CEO Public Gold, Datuk Wira Louis Eng, "This milestone is a testament to our leadership in the gold industry." Dan ini adalah sebab kenapa saya percaya dengan syarikat Public Gold. Sebab ini bukan kali pertama Public Gold membuktikan kredibiliti Public Gold sebagai syarikat emas terbesar di Malaysia. Public Gold membuktikan kemampuan Public Gold sebagai syarikat emas nombor 1 di Malaysia yang hari ini di mana lebih 1.89 juta orang simpan emas dengan Public Gold. Jadi saya selalu cakap dalam saya, orang Malaysia tak sepatutnya beli emas tak dapat emas sebab kita ada syarikat Public Gold, syarikat emas terbesar di Malaysia. Negara luar pun dah iktiraf Public Gold. Tuan-puan di luar sana, kenapa masih ragu-ragu nak bermula? Jadi tuan-puan, tunggu apa lagi? Tuan-puan yang berminat nak mulakan simpanan emas dengan syarikat emas terbesar di Malaysia Public Gold, boleh klik di bio atau PM saya hari ini. Saya akan bantu guide anda sebaiknya. If you learn something, please comment.